Selamat sejahtera, saya memperkenalkan Wealth Wave Asia dan apa kami lakukan. Segala-galanya memancarkan frekuensi. Malahan, batu bergetar dan memancarkan frekuensi. Setiap atom bergetar, setiap elektron bergerak dan kristal juga mempunyai sifat getaran semula jadi. Sejak beribu-ribu tahun dahulu, pelbagai tamadun telah menggunakan kristal sebagai sebahagian daripada amalan kesihatan dan kesejahteraan mereka. Dan saya percaya anda pun tahu tentang perkara ini. Dan saya ingin memperkenalkan Dr. Royal Raymond Rife. Beliau dilahirkan pada 16 Mei 1888 dan meninggal dunia pada 5 Ogos 1971. Pada sekitar tahun 1920-an dan juga 30-an, beliau membangunkan mesin Rife dan menjalankan pelbagai eksperimen kanser yang melibatkan penggunaan frekuensi yang bagus, yang baik. Sehingga hari ini terdapat komuniti yang menggunakan frekuensi yang telah dibangunkan oleh Dr. Rife dan mereka menggunakan frekuensi ini untuk berkaitan dengan kesihatan dan kesejahteraan. Pelbagai mesin yang dibangunkan berdasarkan konsep sistem menjanakan frekuensi Rife. Mereka untuk menyasarkan patogen seperti parasite, bakteria, virus. Dijual dengan harga yang beribu-ribu dolar Amerika. Seiring dengan pembangunan teknologi muncul pula produk yang lebih mudah digunakan seperti pelekat dan tampalan frekuensi yang direka untuk memancarkan frekuensi tertentu. Ramai yang menggunakannya melaporkan pengalaman positif dengan produk ini dan penggunaannya semakin mendapat perhatian di seluruh dunia. Produk-produk ini dikenal dengan pelbagai nama seperti frekuensi patches dan frekuensi stickers. Namun kebanyakannya diimport dari luar, khususnya dari Amerika Syarikat, yang menyebabkan harganya agak tinggi untuk kebanyakan rakyat Malaysia dan sebagainya. Atas sebab ini, kami membangunkan FIX, iaitu Frequency Infused Crystal Stickers. Kami ingin menjelaskan dengan sangat jelas. Kami tidak mendiagnosis sebarang penyakit. Kami tidak menyediakan sebarang alat diagnostik. Kami tidak mendakwa bahawa FIX boleh mencegah, merawat, menyembuh atau mengubati sebarang penyakit. Apa kami lakukan ialah mengambil frekuensi yang dilaporkan oleh pengguna sebagai menyokong kesejahteraan dan menginfuskan atau menyemaikan frekuensi tersebut ke dalam kristal dan menghasilkan pelekat yang mudah digunakan serta mampu dimiliki oleh rakyat Malaysia. Sekali lagi, kami tidak mendakwa bahawa FIX menyembuhkan atau mengubati apa-apa. Malahan kami percaya bahawa frekuensi itu sendiri tidak menyembuhkan apa-apa. Kepercayaan kami ialah tubuh manusia mempunyai keupayaan semula jadi untuk menjalankan proses penyembuhan dan pemulihan sendiri. Setiap sel dalam badan manusia menghasilkan aktiviti bioelektrik dan tubuh manusia juga mempunyai medan elektromagnetik semula jadi yang memainkan pelbagai peranan dalam fungsi normal badan. Kami menggalakkan anda membuat kajian anda sendiri, teliti maklumat daripada pelbagai sumber dan buat penilaian berdasarkan pemahaman anda sendiri. Jika anda percaya bahawa kesejahteraan berdasarkan frekuensi adalah sesuatu yang ingin anda teroki sebagai sebahagian daripada perjalanan kesejahteraan peribadi anda, tapi mendapati mesin dan juga peranti yang ada terlalu mahal atau kurang praktikal, anda dialu-alukan untuk mencuba FIX, iaitu Frequency Infused Crystal Stickers. Jika sekiranya anda masih belum pasti, teruskan membuat penyelidikan. Kami tidak berada di sini untuk meyakinkan sesiapa. Kami juga tidak berada di sini untuk membuat sebarang tuntutan perubatan. Matlamat kami hanya untuk menyediakan pilihan yang mudah diakses dan mampu dimiliki mereka yang berminat meneroki kesejahteraan berdasarkan frekuensi. Malahan, buat masa sekarang, supaya rakyat Malaysia dapat cuba satu hari menggunakan FIX atau VTS, anda boleh dapatkan secara percuma. Hanya bayar postage. Anda boleh cuba, lepas itu buat pilihan. Terima kasih.